pakai Alora ni kan, saya punya migraine yang sudah sakit lebih daripada 10 tahun, yang sangat-sangat teruk punya. Saya sampai beberapa hari memang sambung sakit. Saya makan banyak painkiller. Lepas tu saya pakai seluar ini, saya tak sangka kenapa saya tak perlu makan ubat lagi. Sebab saya pun pelik. Seluar bawah, kepala atas tak berkena-mengena kan. Lepas tu saya pergi study, baru faham kaki adalah jantung kedua. Saya baru faham dia membantu peredaran darah seluruh badan. Selepas saya pakai Alora Pens ni kan, saya tak pernah ambil painkiller. Sudah pakai berapa lama ada result macam ni? First month saya sudah nampak. Masa tu MCO kan, saya memang pakai 24 jam lah. Tapi sekarang sudah tak pakai 24 jam lah. Masa pakai lagi. Memang saya tak sangka ini Alora Pens memang banyak membantu saya. Sebelum tu kan saya selalu rasa penat saja. Selalu pergi kerja, customer pun tanya saya, kenapa you tak cukup tidur ke? Kenapa rasa penat kan? Selalu saya muka pucat, nampak penat. Selepas saya pakai Alora Pens ni kan, muka pun sudah lain, sudah ceria. Memang banyak membantu saya. Thank you. Sebenarnya saya tak percaya ini Alora Pens. Saya ni muda kan, saya tak ada sakit apa-apa. Buat apa nak pakai Alora Pens? Orang share kat saya reject. Memang reject. Saya rasa saya tak perlu pakai ini Alora Pens lah. Saya kaki tak ada apa-apa, tak ada sakit lutut, tak ada sakit kaki, tak ada sakit pinggang. Saya merasa tu masa pandemik MCO, saya hanya fikir nak buat sesuatu benda lah, tak akan tutup kat rumah saja kan. Saya nampak ini PE, sebelum tu ada orang share kat saya fikir boleh buat juga kan, untuk spend my masa kan. Lepas tu saya sebelum buat mesti nak cuba dulu. Saya cuba. Untuk info lanjutnya, sila anda tekan yang bawah contact us untuk kontak dengan CY dan isikan pertanyaan anda. Dan kalau anda sukakan video ni, sila like, share dan komenkan video ni. Dan jangan lupa savekan video ni untuk anda tengok balik. Dan jangan lupa sila follow dengan CY.